POV bila kau tengah berdrama tiba-tiba dapat social buzz. Akak langgar motor saya tadi. Apa yang langgarnya? Akak menangis ke? Sabar jap, ada social buzz. Anak muda kenal ke anak mak bernama? Anak Yang makcik nama apa? Dia pakai tudung putih. Pakai tudung putih. Kejap, ingat kejap. Tak adalah, tak ada kawan yang pakai tudung. Semua sesat, masuk neraka. Meanwhile. Ya Allah, ya Tuhanku, Ainur Nabilah. Oh my god. Setahu you dekat dalam penjara, I tak tahu macam mana you boleh keluar. Ya, sebab engkau setan. Buat apa? Cuba cerita aku buat apa? Apa cerita Pada suatu ketika dulu, seorang perempuan setan minta aku ambil lori longkai. Aku ambil, polis kejar aku, tangkap aku 150 CS. Itu pun sebab aku minta turun tau, bukan 150 tau. Lepas tu engkau datang masuk buat sama-sama dengan aku. Berapa? Buat 15 je. Bodoh. Muka macam ni bercinta. Excuse me, kerja yang hot. Okay, tapi apa pun, kejap ada social buzz. InsyaAllah, Allah akan kenalkan kita dengan orang yang lebih bagus. Alhamdulillah. Siapa yang Sultan? Kau faham Sultan? Sojun? Apa dia sayang? Apa dia mak? Kenapa ada orang cakap kau... Apa dia? Tak boleh dalam negara. Belakang balik. Kan lepas makcik pergi tu, Mina bodoh yang pakai pakai apa? Okay. Sambung. Makcik layanlah social bus tu. Apa ni? Mana boleh mixing sayang? Mana boleh mixing? Tak ada, tak apa. Tak apa. Layan. Kau jangan nak jadi Aina ya. Kau jangan nak jadi Aina. Padahal hidup Aina. Naik. Okay. So kan, makcik tahu tak apa yang berlaku sebenarnya? Lepas makcik koma tu, kan, setan berpudar tu, dia minta I curi lori tau. Dia cakap dekat I masa tu, you naik lori ni nanti you dapat duit. I naik lori tu, lepas tu ada 3 buah kereta poli datang dekat belakang. Ini cerita apa ya? Aina ke? Cerita Aina. Kan. Makcik tahu tak anak makcik buat apa lagi dekat I? And then apa? Bukan dia yang mengandungkan, dia tu perempuan. Makcik tahu tak, lepas dia minta I ambil lori tu kan, polis 3 buah kereta datang tahan I. And then at the end, I dapat CS 150. CS GO ke? Bukan CS GO setan. I kena buat community service. Cuba kau bayangkan, orang mengandung macam I ni, I tak mengandung tau, masuk penjara keluar terus mengandung. Kan? Tapi kan at least lah. Okay, dengar cerita lah kan. Okay. Sebagai orang yang pengalaman kan mengandung dekat jail kan. Nanti anak-anak soju semua bertato keluar nanti. Alah, tengok mak dia macam mana lah. Tengok mak dia. Okay, kan sambung cerita. We are... Okay, soju. Okay, dia macam ni. Okay, kejap ya social buzz. Babi. Anak misling. Anak misling. Babi. Asal tiba-tiba Azal. Dia penjara. Dah lah. Siapa ya? Lepas tu kan I masuk penjara. I dengar banyak benda. Anak engkau kan, aku guna aku engkau lah dengan engkau. Makcik kan dah tua kan, nak mampus dah kan. Apa pula, kau kan lagi muda daripada aku. Kau apa lah makcik? Tak apa kan. Okay. Kan. Lepas tu kan. Boleh. Ada red pucker ke dalam tu? Red pucker ada 2 biji. Makcik, hormatlah sikit orang mengandung makcik. Kejap saya. Sabar. I pun kejap. Abang pala saya, kesian saya. Saya mengadu kat mak je bela saya. Abang sombong sekali. Berani abang sombong kat Sultan Jan saya. Kesian saya. Mak je bela saya. Leh Agmunizat, terima kasih menjadi sultan pertama pada hari ini sayang. Semoga hidup kau bahagia. Sabar kejap, Leh Agmunizat datang. Dia, kau tahu tak dia cakap apa?
Abang palau Terima saya, kasih. kesian saya. Terima kasih. Saya mengadu kat mak, Terima mak je kasih bela untuk saya. Sojun, Pak. Abang Sojun, ya kenapa Sojun, sayang? Kita tak payah api lah, Kita layani je lah. Ya, mana terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih untuk RM10 ya. Terima kasih Lek Abang Nizam menjadi sultan pertama ya sayang ya. Mak je bela saya, abang sombong sekali. Kesian saya, mak je bela saya. Kau nak mak pondan ni, kau nak mak pondan ni belum kau ke setan. Kau buka tu setan kau sedar diri sikit yang perempuannya. Anak kau pun anak luar nikah lah setan. Anak kau kutip tepi sampang kau. Okey, sambung balik. Okey. Okey, kita dah hampir sampai ya. Kita dah hampir Dah sampai. Okey, belum sampai lagi. Dah belum sampai lagi. Kata dah hampir sampai. Mana ya? Dah nak sampai dah. Oh, ya ke? Okey. Makcik. bawa betul-betul dah sayang dia ya? dekat sini. Ha?